Awak dengar bunyi tu tadi? Aina, siapa sebenarnya awak? Kenapa awak tanya macam tu? Kau tolak dia. Awak tak faham ke Adam? Ini semua untuk kebaikan awak. Tapi ni tak masuk akal. Awak tak rasa pelik ke? Saya tak tahu apa yang orang cakap. Kenapa awak semua tak faham? Saya yakin Adam ada set awak sembunyikan. Saya mahu asal bulan. Cik Bulan tak tahu. Kita semua tahu. Kamar ini ada apa sebenarnya di sini? Aku minta maaf. Aku tunggu. Kenapa tak boleh buka? Adam, dengar ni baik-baik. Sesuatu tak kena kat sini. Aku tak boleh sorok lagi. Semua ni kesalahan. Adam, tenang dulu. Ceritakan dengan jelas. Betulkah kami dengar? Saya terima sahaja. Jangan masuk bilik ni. Encik Rahman, awak tahu sesuatu pasal bilik ni kan? Tak ada apa Adam, cuma bilik lama. Tapi ada sesuatu yang awak sorok daripada saya. Dia tak balik lagi ke? Tak. Rasanya ada sesuatu yang tak kena. Selamat malam, saya penyewa baru. Oh ya, silakan masuk. Ada apa yang tak kena?